Aloha, hey, Assalamualaikum Seafood Squad. Jom kita review tabung Ochobot. So kalau korang nak tengok dia punya unboxing, korang boleh tengok dekat shorts ataupun pergi TikTok atau Instagram. Saya dah post video saya unbox. Sekarang ni basically saya nak review lah, nak tunjuk korang dengan lebih dekat video YouTube ni, nak borak lebih sikit. And also nanti kita akan buat perbandingan dengan member-member dia dekat belakang. And also peep this. Nampak tak? Saya punya mikrofon sekarang semakin meriah. Dengan pewangi-pewangi ni. Kalau korang nak dapatkan, saya akan letak link dekat video ni lah. Tengok dulu kotaknya. Ni adalah rupa kotaknya. Dia ada tulis Bobo Boy 15 tahun. This is like anniversary Bobo Boy kan tahun ni. Ini rupa dari depan kotaknya. Ini dari belah kanan dia. Dan ini belah kiri sama. Kat belakang dia macam ni. Ada tulis Bobo Boy ni. And ni bawah dia lah, hitam je, tak ada apa-apa. So jomlah kita buka kotak ni. Okay, saya dah buka pun tadi. Saja je masuk balik dalam kotak. Nak bagi korang tengok situasi dengan kotaknya sekali. Okay, so ini rupa dia. Korang boleh zoom in ke apa kalau korang nak. Ni depan. Okay, saya sukalah bahagian detail-detail ni, warna biru ni. I would say this is my favorite colour of, like favorite shade of blue lah. Saya suka Monster letak banyak warna seafoodin tu, warna biru, sebab tu favourite saya. Tu biru kegemaran saya. So ni lah rupa dia kat depan. Maybe saya boleh betulkan lampu bagi dia nampak lebih clear. I don't know. We can try something, you know. Hopefully this works better lah. Alright, so dekat tepi dia ada tulis Bobo Boy. Okay. Lepas tu dekat tepi lagi satu dia ada tulis Monster. Yang atas dia ada bulatan ni dan kemudian ada lubang masuk duit ni lah. Dan ini pula bawah dia lah. Okay, so bawah dia macam ni. Dia ada tulis Monster Studios. And of course kita boleh buka ini. Sekejap, saya cuba buka sekejap. Dah buka ada duit lah, saya dah masukkan duit tadi. Itulah dia. Itulah dia coin case. Coin case Ochobot. Okay, Monster dah bagi nama dah. Coin case Ochobot. See? So Monster bagi nama dia Coin case Ochobot. So dia, inilah rupa dia. Harga dia adalah RM54.90. Dan korang boleh beli nanti pada hari Sabtu 8 Ogos 2026. Boleh beli dekat live TikTok. Dan rasa lepas tu akan ada lah dekat Shopee. Dan korang boleh beli dekat Shopee. Lupa nak tunjuk tadi, dekat belakang ada logo Bobo Boy 15 tahun ni lah. Alright. Mohonlah kita buat perbandingan dari segi saiz. Kalau dari pandangan mata kasar, saiz dia macam sama je kan. Susah nak tunjuk daripada kamera ni, tapi saya memang dah tengok dari tadi. Dan saya rasa macam Ochobot ni dia memang tinggi sikit je daripada Cimobot dan juga Mekabot. Okay, dari segi dia punya lebar dia sama. Tinggi dia Ochobot tinggi sikit. Kalau dari segi design, dekat tepi Cimobot dia kosong je. Dekat belakang ni yang ada tulis semua benda lah. Okay, ada Papazola The Movie, GSC, Monster, Astro Shock. Kalau untuk Mekabot pula, dia ada tulis Mekamato dekat tepi ni. Lepas tu dia tulis GSC dekat tepi ni. Tapi kalau yang Ochobot ni, dia tulis Monster. Sebab yang keluarkan ni Monster, bukan GSC. Tabung Ochobot ni adalah satu-satunya tabung yang ada kotak dia sendiri. Hopefully, one day, Monster boleh keluarkan tabung Mekabot dengan Cimobot yang ada tabung ni, yang ada kotak ni juga. Saya berminat lah kalau ada. Tapi apa pun saya boleh cakap, tiga-tiga tabung ni adalah salah satu merchandise Monster yang paling saya suka dalam sepanjang masa saya buat konten. Okay, tak apa. Jatuh atas meja tak apa. Okay, it's okay sobat. It's okay. Saya dah mula buat konten like full time lah, buat konten anime tahun 2021. Saya kata lah ni merchandise favourite saya lah. Okay, tiga benda ni adalah merchandise favourite saya. Hopefully ada lagi pada masa akan datang merchandise Powersfera. Sebab pada saya merchandise Powersfera, apa-apa yang berkenaan Powersfera semua comel-comel belaka. Dia punya apa tu, enamel pin, lepas tu plushie yang kita dapat dengan Cimobot, semua comel-comel. Hopefully one day kita akan dapat plushie untuk diorang ni juga. And maybe kita boleh dapat apa merchandise untuk Powersfera lain yang kita suka lah. Contoh, saya rasa ramai je orang suka Bellbot ke, Mami Balut ke, I don't know, something funny pun boleh, Gigibot ke. Ada orang minta saya buat rank untuk ketiga-tiga tabung Powersfera ni. Benda ni sangat susah sebab saya tak fikir pun nak buat benda ni, but saya bagi terus dekat korang.
rank dia. By the way, saya rank ketiga-tiga ni bukan bermaksud saya tak suka tau yang nombor 3 tu. Saya suka ketiga-tiganya, ketiga-tiga comel. Macam saya cakap, this is one of the best merch yang Monster pernah keluarkan. Anyways, dekat tempat ketiga adalah Ochobot. Oh man, I'm gonna get flamed. Ochobot cantik, but dia macam, I don't know lah. Okay, logo belakang ni macam saya kurang sikit. Sepatutnya Ochobot dekat tempat kedua sebab tempat kedua ni layak juga pergi tempat ketiga. Dan tempat kedua ni yang saya pilih tempat kedua adalah Cimobot. Kenapa saya pilih Cimobot? Dia sangat comel sebab tu dah dia dekat tempat kedua. Tapi itulah sekali lagi bahagian belakang ni macam banyak sangat benda. It's not it lah, not for me. And of course kita punya juara adalah Mechabot, the OG. Oh, this guy is the best. Okay, dari segi rupa dia, dari segi dia punya simplicity. Okay, belakang kosong cantik je. Kat tepi ni ada sikit GSC, kat tepi ni atas Mechamato, and that's it. It's the best tabung. Again, saya ulang, tiga-tiga best, tiga-tiga layak dibeli, tiga-tiga one of the best merches yang Monster pernah keluarkan. Don't sue me. Anyways, itu saja review saya untuk tabung Ochobot ni. Saya nak korang komen apa pandangan korang, mana satu yang paling comel. Mungkin korang boleh komen korang punya rank sekali dekat bawah. Alright, sampai sini sahaja video untuk kali ini. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang tengok sampai habis. Terima kasih kepada semua members yang sudi jadi members, dan of course, terima kasih kepada semua yang baru ditekan butang subscribe tu. Kalau korang belum subscribe lagi, pastikan korang subscribe ke channel Sifudin, di mana kita akan bincang semua benda berkenaan dengan animasi Malaysia, insya-Allah. Pastikan korang komen dan tekan butang like. Lepas tu boleh share video ni dekat kawan-kawan korang. Alright, korang jumpa dekat video akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum.